What's up geng? Kalau korang pakai kereta Myvi lagi best ataupun kereta Alza, korang punya gear, tombol gear ni rasa longgar sangat macam ni. Yang ni biasanya gear bush dia dah pecah. Apa tu gear bush? Ni, benda ni. Biasa benda ni dah pecah. Kalau benda ni pecah, aku nasihatkan korang tukar cepat-cepat benda ni sebelum kabel dekat dalam tu terkeluar dan korang punya gear jadi free dan tak boleh masuk gear dan tak boleh hidupkan kereta korang. First kali, apa yang korang nak buat, korang kena cabut cover ni dulu. Lepas korang cabut cover ni, korang kena cabut cover yang sebelah driver ni. Sebab kalau tak nanti tak boleh keluar sebab dia tersangkut kat tepi ni. Lepas tu, baru korang tarik cover yang ni. Dia dah tertanggal sikit. Lepas tu kita bawa keluar benda ni, kita alihkan ke tepi. Okey, sekarang yang ni aku dah alihkan ke tepi. Jom kita tengok dia punya gear kabel tu. Kalau gear kabel ni bush dia pecah, apa akan jadi? Misal kata kalau dia tersengit sikit, kabel ni boleh jatuh dan korang punya gear akan jadi kosong. Kalau gear korang jadi kosong macam ni, sebab tu sama ada kalau gear tu dia lock dekat D, maksudnya kereta korang tak boleh start kalau korang dah offkan enjin. Lepas tu korang takkan boleh masukkan gear lah. Sebab apa tak boleh masuk gear? Sebab kabel ni dah tertanggal daripada korang punya ni tombol gear ni. Okey, jadi kita nak keluarkan kita punya kabel tu. Jadi kabel ni dia kena congkil sikit dekat sini. Tapi itulah, yang ni aku tunjuk contoh je. Sekejap lagi aku akan offkan video ni sebab aku tak boleh pegang dua tangan. Okey, ni dah keluar dah ni. Dah keluar, bawa tarik keluar. Okey, yang ni yang kita nak masukkan dia punya gear bush tu. Jadi nanti korang masukkan dekat dalam lubang ni. Jadi ni bush dia. Jadi korang masukkanlah bush ni dekat dalam lubang ni. Jadi yang ni aku tak boleh nak video kan sebab aku seorang dia pegang sebelah tangan. Sebab nak pasang ni kena guna dua belah tangan. Okey, lepas settle dah masukkan bush tu, korang tengok kedudukan dia macam tu lah bush tu. Lepas tu korang masukkan balik yang warna putih tadi tu. Yang warna putih tu korang tolak sampai lock. Sampai bunyi ketak. Lepas tu yang bush ni pula korang masukkan dia balik. Jadi dah ada batang besi ni. Ni kabel dia, korang masukkan dia sampai ke dalam. Yang ni. Ni kira dah okey dah ni. Lepas tu korang dah boleh tengok dah. Dia memang ada goyang, tapi goyang dia tak banyak. Dia boleh rasa lah dia fit. Kalau tadi tu goyang banyak, yang ni dia fit sikit. Kita boleh rasa beza dia, goyang pecah ataupun goyang ada bush tu lagi. Lepas tu dah siap, kita pasang balik cover ni. Kita masukkan balik cover ni. Kita tekan je sampai dia lock. Yang ni kira dah lock atas bawah. Lepas tu kita masukkan cover ni balik. Lepas tu kita lockkan dia. Yang ni pun dah lock. Jadi kalau korang suka dengan video-video aku, jangan lupa follow, like dan share. Jadi kalau korang ada masalah kereta korang gear bush pecah, korang boleh tiru cara ni, cara pemasangan dia. Yang ni kereta Myvi lagi best. Kereta Alza pun lebih kurang. Cuma beza dia punya cara buka tu je berbeza. Terima kasih sudi menonton. Jangan lupa subscribe vlog Aba-Aba.